Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini adalah hari yang kedua di mana saya akan ceritakan lagi tentang kenapa market ni bergerak ataupun why the price move. Kenapa harga tu bergerak. Okay, ni kenapa. Jadi salah satu tanda tanya yang korang nampak ni, sideways, sat turun, turun, sideways, turun, lepas tu naik balik. Kenapa ni? Okay, kenapa? Okay, yang pertama sekali guys, kalau you guys tengok di H4 ke mana-mana, korang boleh nampak kan harga ni naik. Harga pernah naik sampai all time high. Harga daripada sini naik, turun. Sat naik, dia turun ni balik sampai kemari. Gila bro, ini berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 4 minggu ni je dah dia drop dah. Wow, kau bro, 1 bulan dia drop. Tapi kenapa? Persoalannya kenapa? Bukanlah disebabkan kita, bukanlah disebabkan retail trader ni, bukanlah disebabkan guru-guru kita, bukanlah disebabkan saya sendiri, bukanlah disebabkan siapa-siapa saja yang sifu-sifu yang korang kenal, bukan. Kami ataupun kita semua hanya mampu analisis sahaja. Kita tak dapat jangka ataupun kita tak dapat predict 100% accurate. Okay, saya bagi tahu lagi sekali, kita tak dapat predict ataupun analyse 100% accurate, tidak. Tapi kita hanya berdasarkan analisa saja. Berdasarkan technical dan juga fundamental. Even though fundamental hari tu ada orang cakap lepas perang Iran tu harga gold akan mencanak naik. Tapi mana sekarang ni harga lepas dia ni kalau tak silap ni, faham? Dia naik lepas tu dia drop. Lepas tu drop. Dia drop lagi. Sampailah sekarang dia drop. But kalau saya tak silap inilah ni time news Iran lah, masa perang kalau saya tak silap lah. Okay. So tidak lain tidak bukan disebabkan isu ekonomi ataupun isu-isu politikal ataupun macam-macam lagi lah. Tapi bukan kita lah, yang penting bukan kita. Ianya disebabkan pelabur-pelabur yang besar ni lah. Hanya saya bagi tahu lagi sekali, hanya pelabur ataupun erti kata lain, investor sahaja yang dapat menggerakkan market ni. Faham di sini? Iaitu apa orang cakap lagi? Bank. Lepas tu hedge fund. Apa lagi? Saya pun dah lupa lah nama-nama ni kan. Tapi yang besar-besar lah, bukanlah kita macam si Trump tu kan. Si Trump, dialah yang mampu menggerakkan market ni. Tiba-tiba naik, tiba-tiba junam. Honda ni. Itulah kan. Apa yang saya maksudkan tu, inilah yang menggerakkan market ni. Inilah yang apa orang cakap, yang menggerakkannya. Yang harga ni naik turun. Kita hanya mampu merancang, orang cakap. Kita hanya mampu merancang. Kita hanya mampu analyse. Ataupun kita hanya mampu, apa orang cakap ni, kita hanya mampu analisis. Ataupun apa lagi orang panggil. Macam-macam lah kita panggil. So, bagi saya sebenarnya, trading ni, ianya, bagi saya ianya adalah susah. Akan tetapi ianya senang apabila kita faham. First kali bagi saya dalam 1 ke 3 tahun adalah fasa yang susah, di mana kita wajib berkorban masa untuk kita nak faham pergerakan market naik turun ni. Faham? Kita hanya berkorban, kita wajib korbankan masa kita, tenaga kita, harta kita untuk belajar secara deeper. Saya start belajar dari 2017 macam tu. So, bagi saya masih lagi sekejap lah. Belum lagi lama, dalam 2018. So, dalam 8 tahun. Coming 8 tahun macam tu. Tapi bagi saya dalam 2018 tu, sampailah 2021 tu masih dalam fasa belajar. 2022 sampailah sekarang barulah slowly saya bagi tahu korang, slowly barulah 2026 sekarang kan. Ini slowly baru kan naik. Kalau kita nak tengok chart lah, kalau saya buat chart dia macam ni tau. 2018 lepas tu menjunam. Dia menjunam macam ni sampai 2021.
Lepas tu 2022 okay, naik macam ni. Lepas tu sideways macam ni. Tiba 2026 dia menaik. Bagi saya inilah saya punya journey dalam trading lah. So kenapa saya cakap yang menggerakkan market ni kita kena tahu dulu. Kita hanya menumpang guys. Sebab itulah kita hanya menumpang. Kalaulah ini benar seller, ni berdasarkan H4 sahaja. Ini kita nampak harga tu naik turun. Tiba-tiba solid buy dan juga solid sell dia pecahkan ni. So apakah ini? Tidak lain tidak bukan inilah pelabur ataupun kita panggil sebagai seller. Seller ni adalah orang guys. Seller meletakkan order sell. Faham? Seller keep on selling. Something macam tu. Seller ni adalah orang. Buyer adalah orang. Betul tak? Ayat saya tu betul kan? Kalau saya salah perbetulkan macam buyer keep on buying. Something macam tu. So now kita nampak lagi sahab lagi. Menekan dan akhirnya junam. So kita boleh nampak salah satu hint dekat sini dah awal. Okay, saya sub solid buy, solid sell. Satu. Lepas tu keluar lagi sub, lagi keluar. Lepas tu keluar lagi, keluar. So itulah yang kita, maksud saya tu kita hanya mampu menumpang sahaja. Janganlah kita memandai-mandai. Okay, kalau bab technical ni, kalau saya nak share untuk video kali ni, memang bagi saya macam too over, apa orang cakap, too over lah. Topik tu supposed to be tentang, apa orang cakap, tentang why the price move. Tapi ni macam contoh kan, ni kenapa, korang bayangkan lah kenapa harga tu tiba-tiba kan, daripada hari apa ni, hari ni hari Rabu, Selasa, Isnin, Jumat. Hari Jumat dia drop. Berapa ribu pip. Tiba-tiba dibalas balik dengan macam ni. Siapa ni? Siapa tu? Cuba korang fikirkan. Siapa tu? Tidak lain tidak bukan, ini adalah buyer. Tapi kita tak tahu kenapa dia reject kat sini. Kalau siapa dapat entry dekat sini, itu saya katakan sebagai judi. Come on bro. You nak lawan, kenapa bukan di sini dia naik? Kenapa bukan dekat area sini? Kenapa bukan di sini? Tapi kenapa di sini? Bagi saya, itulah luck. Itulah judi sebenarnya. Bagi saya lah. Okay. Tapi kalau dia entry dekat sini, dekat bawah ni, tapi menunggu reaction ataupun tindak balas tu, kalau benar buyer, dia kena keluarkan ni buyer. Sub pressure buy. Dia entry kat sini lah contoh. Itu tak jadi masalah. Tapi kalau dia cuncur, dia touch je zone ataupun dia ada buat zone lah. Lepas tu masuk je entry. Wah, itu bagi saya tu dah sah-sah judi lah bagi saya. Okay. So that's why kita kena fahamkan dulu ni. Korang bayangkan. Korang fikir ni lepas korang tengok video saya ni. Harga junam berapa ribu pip, tiba-tiba dibalas balik dengan buy. Siapa ni? Korang kena fahamkan dulu ni. Lepas tu dia solid buy. Lepas tu dia balas balik dengan sell. Siapa ni? Pak lagi. Menekan. Breakout. Masuk balik. Nampak? Dia menekan lagi. So kita boleh entry kat sini. Tak jadi masalah. Lower time frame ada lagi. So that's why itu multi time frame lagi. Itu topik multi time frame. Tapi tu kan, maksud saya tu korang kena fahamkan lagi. Tiba-tiba solid buy. Pop. Apa benda ni? Setelah berlakunya sideways lama, naik ke ya ataupun menurun ke ya, tiba-tiba sub, pop. Apa benda ni? Inilah yang kita panggil sebagai pelabur ataupun investor. So inilah hint ataupun kita punya petunjuk di mana kita nak mencari peluang sell. Kita dah terlepas dekat ke sini kan, betul? Kita dah terlepas dah. Sebab kita tak tahu di situ rupanya ada pelabur-pelabur. Tapi kalau benarlah tu ada seller lagi, dia kena buat lagi. Inilah yang volume pressure boom lagi lah. So itulah yang maksud saya tu. Zone is just a zone. Tapi apakah tindak balas harga tu kita kena tahu. Okay? Kita kena tahu. Faham? Kita kena fahamkan kenapa harga tu bergerak. Dia hanya short and simple saja video ni. Tapi ianya sangat membuka mata untuk saya sendirilah dulu. Di mana yang menggerakkan market ni bukan kita. Bukanlah indikator-indikator ni. Korang bayangkan kenapa saya tanya lagi sekali korang, kenapa Sabtu dan Ahad gold tidak bergerak? Disebabkan tiada player lah, tiada pelabur-pelabur, tiada investor-investor dan market pun tutup. Sebab diorang ni manusia. Diorang pun akan berfikir secara waras. Diorang takkan trade pada waktu malam ke, contohlah. Diorang takkan, contoh kita kan, kita nak berurusan dengan bank, mana ada malam, pagi dan petang je sekarang ni, betul tak?
So diorang pun sama, diorang akan, that's why ada open session, betul tak? Ada open session, Asia session, Euro session dan US session. So itulah bagi saya ayat ni tentang why the price move. Bagi saya lah, start saya trading, lepas saya belajar benda ni, inilah bagi membuka mata saya lagi luas tentang trading ni, macam mana dia bergerak, kenapa dia bergerak, macam mana dia bergerak. Tu nah. Bukanlah sekadar ni. Ini adalah indikator sahaja. Harga turun, harga menunjuk turun je lah. Ini adalah indikator guys. Tapi di belakang tabir tu adalah pelabur-pelabur yang tahu di mana nak meletakkan order sell dan juga order buy. Ada lagi korang boleh nampak dekat depth of market. Kalau siapa pernah dengar depth of market. Lepas tu book map. Ada lagi guys, ada lagi tapi saya lupa. Tapi antara dua ni lah ada ni guys. Depth of market, book map, apa lagi, macam-macam lah kita boleh dengar. Lepas tu apa lagi? Oh yes, ilmu makrifat forex. You boleh dengar lah daripada cikgu ilmu makrifat forex. Saya lupa dah nama ini. Astaga. Tak apalah, tapi korang akan tahulah ilmu makrifat forex. Ni lah. Nanti saya share ilmu makrifat forex ni. Kenapa? Okay, InsyaAllah. So I think video ni just short and simple, but I believe ianya penuh dengan isi dan penuh dengan manfaat. Ianya mungkin nampak simple lah saya cakap, tapi ia akan membuka mata satu persatu nanti. That's why saya akan buat 30 hari 30 education. So harap-harap video ni bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa in the next video. Assalamualaikum.